Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Faika Sofia binti Sulaiman dan merupakan pelajar bimbingan dan kaunseling. Saya juga pernah menyertai hipnosis dan saya akan kongsikanlah sedikit pengalaman saya setelah saya sertai hipnosis ni. Okay, pada mulanya, saya ni seorang yang tak percaya sangat dengan hipnosis ni. Bagi saya, hipnosis ni macam kita tipu, kita reka-reka cerita. Jadi, saya pun inginlah cuba hipnosis ni sebab saya nak tengok sebenarnya hipnosis ni jadi ke tak. Okay, so saya pun cubalah hipnosis ni. Okay, saya cuba hipnosis ni atas isu berkenaan dengan diri saya lah, iaitu saya ni mempunyai ketakutan yang melampau lah dekat belon. Dan saya memang tak suka belon. Jadi walaupun dia meletup ke tak meletup ke, saya tak suka sebabnya bagi saya belon tu mengganggu hidup saya lah. Sebagai contoh, kalau ada birthday party ke, saya pun rasa macam benda tu spoil dan saya rasa nak marah kadang-kadang sebab saya tak suka belon ni bila meletup dan saya rasa takut lah. Dan benda-benda berkenaan dengan meletup pun buat saya rasa macam triggered saya punya rasa takut. Sebagai contoh macamnya mercun, bunyi something like that lah yang berkenaan macam meletup-meletup macam tu, saya rasa takut yang melampau lah. Kadang-kadang sampai rasa nak menangis. Bagi orang lain benda tu macam biasa, macam ala belon je pun. Tapi bagi saya benda tu sangatlah menakutkan. Okay, jadi saya nak cubalah untuk buang rasa takut tu sebab saya rasa kadang-kadang saya rasa jealous dengan orang lain. Kenapa orang lain rasa macam benda tu biasa je, tapi bagi saya benda tu rasa macam yang paling takut. So saya pun cubalah cuba untuk atasi menggunakan hipnosis. Lalu saya pun jumpalah Encik. Jadi benda pertama yang Encik buat kat saya adalah dia nak uji saya punya fokus dulu. Sebabnya untuk kita jalankan hipnosis ni kena ada 3 benda. Yang pertama, tahap fokus yang tinggi. Yang kedua, kita kena yakin. Dan yang ketiga, kita kena sedia. Okay, jadi untuk fokus tu adalah beberapa teknik yang telah digunakan. Dan setelah Encik kena pasti saya mempunyai tahap fokus yang baik lah. Jadi lepas tu saya pun cubalah buat hipnosis. Buat. And then masa buat hipnosis tu secara tak langsung macam saya tak paksa pun diri saya menangis, tapi dia jadi sendiri menangis. Maksudnya benda tu jadilah. Dan lepas hipnosis tu saya boleh lihat perubahan dekat diri saya. Masa first tu memanglah kita rasa macam betul ke ni, sebenarnya benda tu dah settle lah. Cuma trauma saya tu yang dari kecil buatkan saya rasa macam terbawa-bawa. Tapi sebenarnya dah tak ada dah settle dah. Okay, jadi macam mana dah settle maksud saya tu, lepas saya buat hipnosis tu, ada satu birthday kawan saya. Okay, jadi masa tu macam nak buat surprise lah dekat dia. So memang kena guna belon. Masa tu saya dah tak rasa macam takut dah. So boleh je kalau nak buat. Kalau dulu saya akan lari ke, saya rasa macam annoying ke, saya nak marah ke. Tapi masa tu macam okay, tiup lah, boleh je nak buat apa-apa pun. So masa tu saya pun dah rasa, oh jadi rupanya hipnosis tu, macam aku dah tak takut dah. Okay, yang tu satu. Lepas tu yang kedua, masa tu bulan puasa. Bulan puasa biasa kan budak-budak suka main mercun yang baling dekat kita tu. Masa tu saya dah nampak budak-budak tu dah baling dekat area dekat saya. Kalau dulu saya akan marah budak tu, tapi lepas tu saya macam biar je dan saya boleh senyum. Dan benda tu rasa macam satu rasa yang gembira lah sebab saya ni dah sama level dengan orang lain yang dah tak takut. So lepas tu saya macam okey je dalam tempoh jangka masa yang panjang lah. Sebab hari tu saya ada program yang kena guna hias-hias belon. Dan benda tu okey je, walaupun dia meletup ke apa ke, bagi saya benda tu dah biasa dah. Saya okey je, saya boleh senyum, saya dah tak marah dah. So benda tu satu perubahan yang baik lah dekat diri saya. Jadi lepas peristiwa tu saya rasa macam oh jadi rupanya hipnosis ni. Selama ni kalau orang kata tipu tu mungkin sebab dia tak pernah cuba lagi. Dan kalau dia cuba, saya rasa mereka pun akan rasa macam wow pada hipnosis ni. Jadi saya nak sarankan kepada semua untuk cubalah hipnosis ni. Sebab mungkin hipnosis ni tak sangat disebar secara meluas. Tapi saya harap ilmu hipnosis ni akan terus berkembang sebab dia banyak kepentingan dia tu. Saya rasa semua orang dengan manfaatnya. Okay, jadi sebagai penutup, saya rasa sangat bersyukurlah sebab dapat sertai ataupun dapat lakukan hipnosis pada diri saya, sebab saya boleh lihat perubahan yang ketara lah pada ketakutan saya tu kepada dah makin okey. Jadi
Dan kalau saya ada peluang, saya pun nak cuba untuk mendalami ilmu hipnosis ni untuk saya sampaikan kepada masyarakat di luar sana. Jadi itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.